Kalau fikirlah sini kata aku tak mau fikir. Asal kau lari weh? Kenapa anak weh? Pula. Belakang tu, atas tu apa kau nampak? Oh, atap je. Kenapa? Aku dengar kata kau ni Mr. All Knowing, tahu semua benda. Kalau kau pandai sangat lah, bagi aku 3 lah fungsi atap tu. Ya. Okey, yang pertama melindungi kepada panas. Kalau kita tak ada atap, kita akan jadi sauna, jadi salai. Okey, fungsi kedua atap ialah melindungi kita daripada hujan. Jika tiada, menyebabkan kita akan basah kuyup semua. Fungsi ketiga, kalau fikirlah sini kata aku tak mau fikir. Asal kau lari weh? Kenapa anak weh? Bula janganlah lari. Tapi lagi video kita ni. Weh, atap nak keluar lah hari ni. Atap lah. Atap keluar hari ni. Oh, atap ini keluar ni ah. Solar atap tu hari ni. Ya, solar atap. Atap yang tu kau cakap tadi. Aduh. Kau tahu tak atap tu apa? Atap yang solar tu. Ya. Hari ni dah keluar. Ya, kat lain hari ni ah. Atau cerita pasal benda tu tadi. Aduh, kau saja cerita pasal fungsi atap je. Solar atap tak cerita pun. Kita diam. Kepada yang melihat video ni, terima kasih banyak menonton ni. So kalau nak perlukan bahan-bahan solar, boleh contact kami di MX Solar. Okay. Cut.